Oi, sampai nongging-nongging yang mak gembira kereta. Apa? Nak jual lah cleasingnya? Taklah, bukan nak jual kereta ni. Habis tu? Ini kereta ni aku dah cat 4 tahun lepas tau. 4 tahun, bos. Tapi sampai sekarang kilat lagi. Betul lah, bos. Kilat tak? Apa bos punya tips? Boleh share tak? Malu nak cakap. Ingat jangan bagi tahu orang lain. Okey. Untuk kau je Nish. Kita-kita je. Kita-kita je tahu. Barangnya senang simpan. Senang simpan. Nampak? Ini je lah. Aku selalu pakai ni. Ni apa, bos? Ini adalah protection untuk kereta. Oh. Almost sekali spray, dia boleh tahan 3 bulan. 3 bulan? Dia punya air daun keladi dia 3 bulan. Okey. Dia punya shining dia 3 bulan. Satu botol ni, bawah 50 je kat beg kuning tu. Ui. Bawah 50 je. 4 tahun punya cat nampak. Patut lah 4 tahun punya kilat cat. je, bos. Cara guna dia mudah je. Ya. Korang spray je macam ni. Lepas tu nanti korang akan dapat satu kotak macam ni. Dalamnya datang sekali dengan kain. Lepas tu datang dengan nozzle dengan Glossil punya botol ni. Yang ini dia botol kecil. Okey, senang nak simpan. Aku suka beli yang kecil sebab senang. Lagi satu, murah. Bawah 50 je. Dapat hasil macam ni. Tengok sini hasilnya. Ui. Setelah 4 tahun. punya colour. 4 tahun punya colour, bro. So, ni je lah tips, bos. Ni je. Jangan lain-lain. Sebab aku pakai satu produk je. Aku tak suka pakai banyak produk. Jadi satu produk untuk satu kereta cantik. Cun. Glossil.